boleh ke manusia hidup di Zuhrah? Nampak macam mustahil kan? Kalau nak tinggal ke atas permukaan dia, lupakan je lah. Memang tak boleh langsung. Bayangkan, permukaannya panas membakar, tekanan boleh lenyekkan kita dan awannya pula asid. Tapi, macam mana kalau ada tempat rahsia untuk kita menyorok daripada semua bahaya ni? Rupa-rupanya, saintis dah jumpa bukti ada terowong gergasi tersembunyi di bawah tanah Zuhrah. Nama dia tiub lava. Ia macam gua besar yang terbentuk daripada aliran lava berjuta tahun dulu. Dekat bumi dan bulan pun ada tiub lava ni. Tapi, yang kat Zuhrah ni lain macam sikit. So, apa yang peliknya pasal tiub lava kat Zuhrah ni? Saintis ingatkan tiub dia mesti lagi besar dari kat bumi. Tapi, saiznya lebih kurang sama je. Pelik kan? Tapi, saiz tak penting sangat. Yang paling best, terowong ni mungkin kunci untuk kita hidup kat sana. Di luar, panas dan bahaya. Tapi di dalam tiub ni, kita mungkin selamat. Tiub ni macam perisai semula jadi. Ia lindungi kita dari haba melampau dan sinaran bahaya dari angkasa. Nampaknya tempat terbaik untuk bina rumah di Zuhrah bukanlah di atas, tapi di bawah tanah. Pendek kata, tiub lava ni memang sangat penting kalau kita nak jelajah planet Zuhrah nanti. Jadi, boleh ke gorasi ni jadi rumah kedua untuk manusia di planet lain? Fikirkan sejenak.